Satu-satu macam mana nak hadam tu? UPKK dah mula mendapat perhatian daripada kalangan ibu ayah. Mungkin sebab itulah terdetik di hati untuk menyelamatkan anak-anak dari terus terbelenggu dengan kelekaan. Mungkin ibu ayah terfikir juga macam mana cara nak membantu anak-anak supaya mereka skor 9A. Bila ramai ibu ayah yang dengar subjek adab drop dalam peperiksaan UPKK, ramai yang dah mula gelabah. Subjek UPKK bukannya ada 8, tapi ada 9. 3 berdasarkan kepada penilaian dan 6 lagi subjek ujian bertulis. Ibu ayah tak boleh biarkan anak-anak study last minute. Masak tepu mereka nanti. Takkan nak kejar belajar semua subjek tu dalam masa yang singkat je. Takkan 2-3 bulan sebelum UPKK baru nak mula. Akhirnya anak-anak pening dan keliru. Tak tahu mana satu teknik yang sesuai, tak tahu macam mana cara nak jawab yang betul. Dengan menyertai UPKK, anak-anak akan mendapat bimbingan lebih awal. Dan yang paling penting, para pelajar akan belajar secara berperingkat tanpa ada tekanan. Anak-anak akan lebih faham dan menyedari bahawa apa yang diorang belajar dalam tuition UPKK adalah ilmu kehidupan, bukan hanya sekadar untuk peperiksaan. Sebab apa? Sebab mereka dah ada penghayatan dan juga pengukuhan. Itulah pentingnya persediaan. Kerana persediaan pada hari ini menentukan keyakinan anak-anak di hari peperiksaan nanti. Follow dan DM kami. Bukan sekadar ajar, kami bimbing sampai berjaya.